Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah hari ni saya nak anda lihat sebuah Center Suzuki SV7GX yang menjadi tumpuan di satu pameran motosikal dan juga kereta di Mitex 2026 di Jalan Duta. Jadi Suzuki Malaysia menciptakan kejutan di acara International Mobility Show ni yang anda boleh lihat sekarang ni, dan baru ni saya berkesempatan untuk melihat sendiri Center Suzuki ni, sebab saya rasa model ni ramai yang menanti-nantikan, termasuk saya lah. Model ni ada Sport Touring yang terbaru daripada jenama Suzuki dan kemungkinan akan masuk ke Malaysia dalam masa terdekat. Jadi saya tanya juga, boleh booking ke? Kena pergi dealer yang terdekat lah. Harga pun tak pasti lagi, tapi berkemungkinan dalam 40 ke bawah. Allah alam kan. Jadi saya percaya kemunculan Suzuki SV7GX ni pasti menjadi tarikan lah, sebab dia model yang ditunggu-tunggu oleh peminat. Jadi ramai yang dah tahu kewujudan motosikal ni. Dia cc dia 645 cc dia kan, walaupun tu dia macam 700 kan. Dia berat dia 211 kg. Horsepower dalam 73-74 horsepower. Dia engine macam engine ada 2 silinder ni, tapi kata bunyi padu macam V-Strom, V-Twin kan. Jadi pada mereka yang hendak melihat sendiri, datanglah beramai-ramai di KL ni. Jadi apa yang menariknya motosikal ni bagi saya lah dia agak sedikit ringan dan kecil lah. Bagi macam saya rasa seronok lah motosikal ni. Tengok di hadapan dia motosikal ni, lampu dia ada projektor depan satu seketul dia. Tapi saya tak pastilah kecerahan motosikal ni bila waktu gelap terang ke tak terang. Tak ada yang test lagi. Okay. Warna pun cantik, biru dan putih. Ada satu lagi ada warna merah, merah putih. Ada 2 cahaya. Okey. Sekarang itu saja kan. Saya tak cakap lebih pun. Anda datang untuk lihat sendiri. Jadi okey, sebelum tu untuk motosikal ni dia meter dia dah TFT tapi kecil sikit lah. Okay. Pakai sport rim. Okay. Dan juga brake pakai Nifsin. Okay. Dan seat dia pun bagi saya dah cukup padu. Kalau nak lembut lagi, kena buat lah kan. Kena upgrade sendiri lah kan. Dan meter dia TFT nampak. Tapi saya tak dapat buka lah hari tu sebab bateri dah habis. Okay. Bagi pandangan anda tentang motosikal ni, bagi saya dengan harga dia mungkinlah munasabah lah kalau 40. Rasanya ramai yang akan beli motosikal ni kan. Termasuk saya kot. Mungkin lah, insyaAllah kalau ada rezeki kan. Okay. Dan tank dia salah saya 17 liter ni. Tangki dia 17 liter. Ada Q shifter lagi motosikal ni kan. Tapi heater grip tak ada saya. Rasa tak ada heater grip. Dan masih menggunakan kunci, dia bukan keyless kan. Kalau saya ni mungkin saya akan letak tong kot 3 box. Tapi dia bagi top box saja, nampak tu. Dah ada siap top box saja untuk bracket dia kan. Macam menarik, macam best. Okay. So selebihnya anda lihat ni, saya ada bawa sikit info berkenaan dengan motosikal ni, nampak ni. Jadi semoga ada manfaat pada semua. Nanti kita akan buat video lain. Okey, nampak tak nampak tu? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.